kenapa ya? Aduh. Aduh, apa yang Lenny sedap? Aduh. Macam mana kita nak naik balik ni? Mama, Macam mana nak naik aku. balik? Macam mana motor? Boleh naik tak? Tak, Mama. Tak payah naik dah lah kakak. Tak dapat? Okey dah. Sekejap. Dapat ke? Tu. Nak naik? Tak boleh. Tak naik. Nanti kalau dia sekejap. tak boleh. Macam mana ni nak naik? Kalau berani. Motor ni dah menyengit lah. Sekejap. Ambil bawa keluar. Tu. Aduh. Cari kat mana ni? Aduh. Anu saya. Jangan ikut sangat perangai abah. Mana dia? Aduh. Macam mana saya nak panjat atas? Hello, kat mana? Akak rasa kalau akak panjat, akak makin jatuh lah. Akak dekat bawah ni. Astaga. Orang sudah duduk diam-diam. Mana akak nak panjat? Tu tak boleh. Macam mana nak panjat ya? Akak kat bawah mana ni? Ni kalau adik turun ni, aku dengan adik-adik sekali kodoh ni. Sekejap. Akak cuba panjat lagi sekali. Sekejap Mana tak nampak kepala akak pun? Sekejap nak panjat ni. Sabar. Tutup kejap. Nak panjat dengan kaki tangan sekejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa nak abah kan. Orang saya tak boleh panjat. Sini saya nak panjat ni. Aduh. Assalamualaikum Rani dan semua tim arah-arah. Waalaikumsalam. Jangan dipaksa. Sekejap. Boleh. Naik. Macam mana? Barang jadi cacing ni atas. Cuba lari singgit ke kanan. Sekejap. Kita cuba baring.
Masalahnya tak nampak korang. Mana? Stop it ni. Asal macam saya jadi Superman. Aduh. Allah. Memalukan lah. Aduh. Bila sampai ya? Macam mana ni? Wah. Jadi cacing lah tu. Sekejap. Betul ke ni? Betul ke ni? Korang tutup mata tau. Jadi korang buka mata, saya dah sampai ke atas. Spider yang sebenar. Doakan saya ya. Korang. Tak tu. Ah? Boleh naik tak? Boleh. Kejap nak jadi cacing je. Yang cacing? Akak kat belah batu-batu mana ni? Batu besar ke? Batu tak tahulah batu ni besar ke kecil ni. Kejap ya. Tengah berenang. Berenang? Akak dah air ke? Tak lah. Atas batu. Akak dah air? Atas batu? Tak sistem dia suruh. Kejap ya tengah berenang. Sabar je. Okay, dah sampai atas bagi tahu. Boleh. Sekejap. Sama macam gambar dalam DC Art. Dekat batu belah batu. Mana Raisya korang? Raisya duduk bahagian mana? Taklah korang. Ya betul. Tapping korang. Korang tapping. Mana motor saya? Cuba bangun. Saya takut lah kalau saya bangun ni. Sekejap bagi saya sampai kat atas dulu. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nak sampai dah ni sikit lagi. Raisya kat mana ni? Dah boleh bangun takut? Tak, takut ni. Takut jatuh balik. Sebab tinggi. Sekejap ya, saya cari ni. Permukaan ni rata sekejap. Naklah. Bangun. Lari. Mana Raisya? Aduh mak. Mana dia ni? Adik kat mana? Adik kat bukit-bukit tadi. Motor akak ada ke adik ke? Motor siapa? Ni? Motor siapa ni? Hai, motor sendiri tak kenal ke? Oh, motor akak ke? Jom. Tak lah. Naik sini. Oh, sini ke? Sana sikit. Balik. Ya Allah. Jom. Juga dia kan. Adik. Adik tak baca ni ke doa ni? Tembus kiri kanan. Adik dah baca segali. Akak jatuh. Segala doa dah. Nak panjat ni tak boleh. Kakak tak baca bismillah tu lah. Macam mana bismillah ruki kakak tu? Tak baca? Bismillahirrahmanirrahim. Kakak yang tak baca. Rasa dah sampai tadi. Ya ke? Allah. Memang bagi genting ni makan modal lah kan rasanya?
Medkit akak dah habis tau. Tinggal lagi satu je. Tinggal lagi satu. Tinggal lagi satu je. Ambil satu ni. Oh, adik risau betul agak Dia takkan tak risau pula kakak kot. Segala. Apa tu? Okay, so Apa seorang dua. Makcik. Sama datang lagi. Kita kena bawa elok-elok guys. Kat kita sampai kat atas puncak je nak bodoh je. Bukan laluan ni dah lalu ke tadi? Baiknya Raisya kan? Kan kita dah lalu ke laluan ni? Baik ada makna tu. Aish. Sekejap. Adik jom craft. Jom. Let's go. Adik. Dia tak erti nak terbang-terbang ni. Jom, atas ni. Weh, lawa weh. Baik ambil gambar dulu. Saya nak pakai, nak main benda ni. Dah lag balik dah. Macam mana nak terjun pakai benda ni? Adik tak tahu lah. So macam right click, left click ataupun left click, right click. Antara dua tu. Nak pakai dulu ke sekarang? Asalnya reload skin dulu ke? Pakai lepas tu reload skin ke? Kita pergi ambil gambar kat bawah dulu. Mana? Bawah ni, jom. Ingat tak lagi Abah cakap apa? Yang mana ni? Abah cakap apa? Kan mata kakak awak. Weh, kejut kita. Kat sini ke? Bawah-bawah ni, bawah ni. Jom, ada siapa-siapa nak back kodoi ke tak? Reload use. Macam mana ni? Macam mana adik? Apa tu? Nak pakai ni. Adik rasa pakai dulu kot. Adik posing-posing je. Ya. Ini macam posing kenduri kahwin tu je. Reload skin dulu baru pakai. Oh. Okay, sekejap. Lepas tu use reload skin, lepas tu use back tu lah. Saya shopping. Allah. Orang saya tak berapa nak pandai lagi lah pakai mata ni. Nak ambil gambar macam ni. Ni tak payah. Kenapa saya pakai benda ni? Macam biasa hantar list nanti budak-budak edit. Boy, sekejap. Sekejap. Okay. Tengok tu. Saya nak ambil gambar jauh-jauh.
Jauh sangat ni. Nampak noob lah ambil gambar. Macam nak curahkan ni. Aduh. Saya dah tak kerti. Apalah, saya main ni dulu lah. Nanti saya minta orang yang pakaikan saya mata tu ajar. Ini lawa tapi tak nampak bawah. Asal muka berdarah? Oh, lupa. Order banyak kali. Darah pula muka. Secam lah. Sekejap. Tak apalah, kita ambil je lah dulu. Darah putih. Sekejap ni kita reload skin dulu. Jari nak reload skin sekejap. Darah pula. Lepas tu pause. Dah snap belum? Belum je. Dah tadi tapi reload skin sekejap sebab muka berdarah. Okay. Hah? Adik cuba. Tak accept ke? Tak jatuh ke? Takut. Apa tu? Apa tu? Tak perasan. Akak dah tepi balik. Saya ingat tu. Adik dah sepi kak. Cik nak buat yang Betty punya pose tu. Ambil kau. Ni ambil yang male punya. Mel Dia punya. nampak lelaki-lelaki. Apa nama? Male A sampai Mel pose. yang A, B, C, D, E male punya. Weh, memang tak Sekejap. Jauh ni saya ingat lah. Kau kena belah luar sana. Takut kotor ya. Adik apa sikit? Ya. Pagi sampai malam ambil gambar saja. Sabar. Sekejap kita nak ambil gambar lawa-lawa. Ambil kau. Oh ya, ni semut. Osh. Apa punya posing ni? Cerahkan dulu pun okey. Cuba CC. Male pose C. Sekejap korang. Macam ni. Susah lah. Sini tak apa nak erti. Pose lain. Apa dia? Pose lain last. Asal aku macam ni.
Ini pos apa? Ya. Semak tau. Tapi saya tak kerti nak main colour lagi. Main mata tu macam ni. Tak kerti. Kita main benda ni lah. Macam nak bagi nampak awal. Tak elok sangat lah. Matanya kat atas. Tak apalah. Ayo. Cakap. Okey dah, jom. Okay dah. Sekarang reload skin Nak kan? sekarang. Sekejap. Tak tahu lah sebab dia reload skin tu waktu pakai bag tu ke ataupun reload skin sekarang. Waktu pakai bag tu kot. Macam mana? Korang pakai bag Cuba pakai dulu bag ke tu. reload skin dulu? Saya tanya. Nak tanya siapa? Sekejap. Macam mana nak naik benda ni? Cerah ke? Hello, Assalamualaikum Sophie. Nak tanya ni. Kalau naik parachute tu tekan apa Tekan F. Tekan F? Tak ni, tekan ni kiri kanan. Kanan kiri. Kanan kiri ke kiri kanan? Kanan kiri lah lebih afdol kanan. Nak kena reload skin tak? Macam tak payah. Oh tak payah. Kalau baik kiri kanan. Tak payah. Lepas Okay, tu baik. kiri kanan. Oh. Kanan kiri. Kanan dulu. Kanan lagi kanan dulu. afdol. Okay, baik. baik. Aduh. Okay, baik. Terima kasih Sophie. Sama. Makasih. Bye, Assalamualaikum. Salam. Oh, kira Kak. kanan lepas tu kiri. Tapi waktu Eric buat tu kanan kiri juga tau. Lepas tu kiri kanan. Kanan kiri kanan. Dua-dua tak boleh macam mana? Adik try call lagi seorang. Try. Sekarang kita nak kena pakai bag dulu. Cari kepastian sekejap. Sekejap, Dia tak tahu, dia tahu ke tak? Kita dah ambil gambar sekejap guys. Ini kalau landing ke belakang ni. Oh, semak lah. Shoot ni tekan apa? Apa nama landing tu? Erase sekejap. Pakai dulu kan? Pakai dulu, kena pakai dulu. Kena buka Semak dekat sangat lah. bag. Tenggelam parachute dah dulu. dia. Payung. Lepas tu dah terjun nanti, tekan left click lah. Tekan left Kawal. click ke kanan tak ya? Tak payah. Tekan kanan, tekan left click. Nak kena reload Buka skin payung. ke? Reload skin lah kalau boleh awal. Kan?
Sebelum Elok skin nak dulu start tu baru elok skin pakai. dulu. Okay. Okey, baik. Right. Terima Terima je. kasih. Okey. Sama. Assalamualaikum. Salam. Dengar. Dengar ke? Ai, senyap pula dia ni. Astagfirullahaladzim, siapa ngumpat ni? Hello? Macam mana tadi? Macam mana? Macam mana ya? Lupa lah. Speaker kakak tak dengar ke? Tak perasan. Macam mana? Ya salah. Okey. Kakak dah elok sikit. Dah tadi. Lepas tu pakai benda tu dulu. Use and use. Yus, kenapa yang duduk sini? Jatuh lagi. Okey. Lepas tu? Okey, lepas tu Habis sini dululah. takut sangat. Bukan, takut apa-apa yang recorder dulu ke? Okay ke? Okey, lepas tu, aku ambil dulu. Okey, itu semua. Okey, lepas tu, nanti dah terbang tu, tekan left click je. Lari-lari, lompat. Lari-lari, left click. Oh, left click saja. Aku cakap left click je. Oh. Ya. Sekejap. Bismillah duduk cari kakak ni. Cerah lagi lah. Eloknya. Okey, bismillah tau. Okey, bismillah. Kurang. Aura. Oh, jalan je? Oh, nak lari ke? Okey, jalan. Boleh je. Sekejap. Let's Kalau go. lari lagi, tergelincir. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanir. Left click. Left click. Apa left kakak click, cakap tadi left click? Siapa tadi? Dia cakap tadi left click. Siapa tu? Siapa tu apa? Siapa tu? Apa yang siapa tu? Siapa yang cakap tadi? Abang kong ke? Oh, ya ke? Bismillah kan? Left click ke right click? Left. Oh, left. 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 Kiri. Kiri. Oh, lari-lari left click je. Macam nak lompat sini lah. Macam tak lepas je. Tak payah lompat. Nak lompat gimana? Bukan, nak jalan tak lepas pun. Nak jalan tak lepas. Macam mana tak lepas ni tak turun lagi? Bismillah. Left click. Yes, good girl. Good girl macam tu juga kak. Dia ingat dah hampir-hampir bawah tanah tadi. Tapi tak apa, adik percaya kakak. Adik kata dah boleh. Hampir. Okey, sekarang kita nak landing mana? Kita landing ke... Sekejap. Ke pantai. Lepas ke pantai? Jauh sangat lah. Macam lepas kak terlalu awal sangat. Tapi tak apalah. Janji ada garaj ke okey lah. Pantai belah mana ni? Pantai belah kiri ni straight je. Biasanya macam tak sampai pantai je. Kena lama sikit tu buat turun. Lawa selfie dulu. Cik nak selfie korang? Tak ada nak gambar. Sementara ni boleh gambar dulu. Masalahnya dia lari korang. Saya pergi senyap. Oh, lupa screenshot lah. Kenapa saya ni? Pergi snap kenapa? Tak selfie boleh ke? Kalau dia buka phone tak tahu jatuh ke tak. Oh, selfie lah. Ya Allah. Masa dah terfikir. Agak ni. Mana kamera? Nak sampai dah ni. Cheese.
Elok-elok pegang phone dah jatuh nanti. Macam mana ya? Tak boleh. Oh. Aduh. Hai, dia. Bye-bye. Aduh, ada medik lah. Adik. Adik, kenapa cepat sangat kali ni? Huh? Cuba turun daripada Oh, akak. dah sampai. Memang. Oh, doktor ada ya. Ya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Adik buat apa? Korang. Buat apa? Ni, naik motor dan jalan. Kenapa dia Naik kejap motor. sangat? Ke saya? Ah. Sebab saya. Kenapa dia Abang kata buat ada masalah ke? Kiri kanan tadi. Tak ada, saja je kau abang tengok ada ke tak? Oh ada. Ada dia. Oh, ada. Abang Dengan tahu siapa? ke? Dengan Rania? Dengan kakak. Siapa lagi ada? Kita orang dua je. Dua je. Tak tahu buat apa lah tu. Tak Kita tahu buat apa orang lah tu. ada kerja sikit. Oh ada kerja. Okay. Okay. Abang kat mana? Abang dekat hospital. Kenapa? Akak bersalin. Hai. Akak bersalin? Tak ada lah. Asa macam baru semalam ni kan? Akak ni mengandung anak ke-8 ni. Allah. Tak ada lah. Weh. Mana ada. Tak pergi hospital ni. Yelah buat apa? Buat muka. Asa macam baru Buat semalam muka. ni lah. Tiba-tiba dah nak beranak dah. Okay. Sekejap, Apa abang ada dapat bau ada orang kata benda jadi ke Din? Siapa bang? Ada mesej masuk. Dia tanya benda jadi ke Din? Apa ni? Abang reply itu je. Okay, nanti Papa Roger. Okay. Right. Okay, bye. Assalamualaikum. Doktor. Hello kak. Ini kak sudah saya. Saya tu pergi keserawatan. 300. 300? 7. Oh, 7. 300. 7. Tidak murah sangat. Terima kasih doktor. Kita nak ni ni. Macam mana ni kakak ni? Beg ni macam nak buang kan? Okay. Okay. Garaj kat mana? Dekat belakang dah tak ada dah. Jauh Apa ni. jalan ni?